memetik kata-kata Buya Hamka, membaca buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Selamat sejahtera semua. Saya Tarinia Ana Perempuan Krishnan, pelajar tingkatan 4 dari SMK Tok Indrang Seamat. Penyampaian saya di sini bukan sekadar sebagai seorang pelajar, tetapi sebagai seorang anak yang ingin menyampaikan perhargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada insan paling mulia dalam hidup kita, iaitu ibu. Membaca telah menjadi amalan lazim dalam kehidupan saya. Pelbagai genre yang saya baca termasuklah novel, buku motivasi, keagamaan dan pelbagai lagi. Hari ini saya ingin mengulas tentang sebuah buku yang cukup menyentuh jiwa dan membuka mata saya tentang erti pengorbanan sebenar bagi insan yang bergelar ibu. Buku yang saya pilih bertajuk Mutiara Jasa Ibu, hasil karya Muhammad Quayyub A. Badarudin, diterbitkan oleh Khazanah Sosial Trendlian Berhad pada tahun 2013 dan mengandungi 147 muka surat. Buku ini tergolong dalam genre motivasi yang membongkar kisah-kisah benar tentang perjuangan luar biasa seorang ibu dalam menghadapi keperitan hidup demi membesarkan anak-anak menjadi insan berguna. Karya ini bukan sekadar bacaan ringan, tetapi satu perjalanan emosi yang menyentuh hati saya. Apa yang menarik tentang karya ini ialah kisah-kisah benar yang ditonjolkan telah membuka mata saya tentang kekuatan kasih sayang seorang ibu. Contohnya, kisah ibu tua yang tetap tabah membesarkan anak-anak walau dihimpit kemiskinan, dan kisah cinta abadi seorang ibu terhadap anak-anaknya. Malah penulis turut menyentuh tentang kisah ibu yang membesarkan sendiri 15 orang anak, putera tunggal Cindy yang menghidap tiuma, dan Emma Robbins yang melahirkan bayi kembar 4. Semua ini membuktikan kasih ibu itu tidak mengenal batasan. Mari kita gali lagi karya ini. Suka saya katakan, kata yang paling indah dalam hidupan manusia ialah ibu. Saya mendapat banyak pengajaran dengan membaca buku ini. Pertama, kita mungkin tidak menyedari, tetapi setiap langkah kita hari ini adalah hasil doa ibu kita dan kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti. Menarik lagi untuk dikongsi menerusi buku ini ialah kisah-kisah buku ini mengajar saya bahawa tiada apa-apa yang lebih kuat daripada semangat seorang ibu yang ingin melihat anaknya berjaya. Yang ketiga ialah pengorbanan ibu adalah lambang cinta yang paling tulus. Buku ini benar-benar membuka mata saya. Karya ini membakar semangat dalam diri saya untuk terus berusaha untuk menjadi anak yang mampu membanggakan ibu saya. Sebagai penutup resensi saya ingin menegaskan bahawa Mutiara Jasa Ibu bukan sekadar buku, tetapi adalah cermin kesedaran dan bara semangat untuk menjadi lebih baik. Kita mungkin tidak mampu membalas setiap jasa ibu,
tetapi kita mampu mencipta kejayaan yang menjadi hadiah yang paling indah buatnya. Oleh itu, ayuh mari rakan-rakanku, jangan sampai esok untuk ucapkan terima kasih. Perlulah ibu hari ini lihat wajahnya dan katakan, "Ibu, terima kasih atas segalanya." Ingatlah, di sebalik setiap insan hebat, mesti ada seorang ibu yang pernah berkorban segalanya. Saya akhiri lisensi saya dengan 1000 penghargaan buat ibu saya dan semua ibu di dunia ini. Sekian, terima kasih.